Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Wais Muklis. Hari ini kami ingin membentangkan poster infografik yang bertajuk Aliran Makanan dalam Salur Pencernaan. Dalam video ini, kami akan terangkan pergerakan makanan dari mulut hingga ke dubur dan kami juga akan terangkan setiap fungsi organ dalam sistem pencernaan. Di sini bermulanya aliran makanan dalam salur pencernaan semasa kita sedang makan. Nama saya Muhammad Bisafwan. Saya akan terangkan tentang mulut dan esophagus. Makanan dikunyah oleh gigi. Cebisan makanan dilembutkan oleh air liur. Emulsi liur dalam air liur menguraikan kanji kepada maltosa. Esophagus pula, makanan yang memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Nama saya Ahmad Nufal dan saya akan menceritakan tentang perut, duodenum, hati dan pankreas. Dalam perut, dindingnya merembeskan asid hidroklorik dengan enzim protease. Asid ini membunuh bakteria dan mengaktifkan protease yang memecahkan protein kepada polipeptida. Makanan kini menjadi separa tercair dan dipanggil kim. Seterusnya, kim akan bergerak ke duodenum, iaitu bahagian pertama usus kecil. Hati mengeluarkan jus empedu untuk meneutralkan pH lemak. Pankreas pula menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim amylase, protease dengan lipase. Amylase menukarkan kanji kepada maltosa, manakala protease pula menukarkan dipeptida kepada polipeptida. Lipase pula menukarkan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada Syamil bin Karol Amir. Seterusnya saya akan menerangkan usus kecil. Usus kecil merembeskan enzim maltase dan enzim protease. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa, manakala protease mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Usus besar pula, makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku di dalam usus besar. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rizki Azhar. Saya akan menerangkan tentang aliran makanan dalam saluran pencernaan di bahagian rektum. Di bahagian rektum, makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Akhir sekali, tinja akan disingkirkan melalui dubur. Dubur ialah tempat terakhir di aliran makanan dalam saluran pencernaan. Kesimpulannya, makanan melalui 8 organ penting dalam sistem pencernaan untuk membantu badan menyerap tenaga dan nutrien. Sekian sahaja pembentangan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.